Ini tepi rumah aku. Panas gila kalau tengah hari ataupun petang. So aku plan aku nak tanam pokok yang redup dekat tepi rumah aku ni. Jom. Pokok yang aku pilih adalah pokok tadah doa ataupun Bucida monileti. Pokok ni cepat gila besar tu. Korang bayangkan pokok ni dulu parah lutut aku je. Lepas 2 tahun, tinggi dia korang boleh tengok sendiri macam mana lepas 2 tahun. Senang pula tu nak jaga. So projek tepi rumah aku ni, aku bukan sahaja nak dia grow membesar, tapi aku nak pokok tadah doa ni bending horizontal ke arah rumah aku. Sebab aku tanam betul-betul nak dekat sebelah rumah jiran kan. So aku nak dia redup ke arah rumahku, bukan redup ke rumah jiran. Setakat ni aku tengok dekat Google, tak ada lagi orang pakai pokok ni untuk buat projek bending ni. So probably aku pertama lah yang buat benda ni kalau menjadi. So follow akaun aku ni siap-siap kalau korang nak tengok macam mana aku bendingkan pokok ni bila dia besar nanti. Jom.